Ini kita sambung lagi dengan satu segitiga lagi, iaitu segitiga sudut tepat. Pasti ramai anak murid semua tahu tentang segitiga sudut tepat, di mana ini adalah tapak dengan puncak dengan nilai 90 darjah. Okey, ini adalah kaedah paling mudah, iaitu bila kita dapat tapak ataupun hypotenuse, kita terima nilai hypotenuse, apa yang kita buat, kita bahagi dua tapak tersebut. Bahagi dua tapak, dapat tengah dia, and then kita buat separuh bulatan. Berpusat di titik tengah, kita buat separuh bulatan. Okey. Bila kita dapat separuh bulatan, kita ada 3 soalan yang mungkin boleh ditanya, sama juga dengan soalan yang lain, seperti yang di atas ni tadilah. Okey, apa dia? Yang ni kita back to awal yang sebelum ni. Okey, jika anda perasan, kita boleh tanya 1, sisi, 2, jika diberi tinggi, atau 3 jika diberi sudut tapak. Jadi ketiga-tiga benda ni boleh ditanya dalam segitiga sudut tepat. Okey. Jadi kalau sisi, contohlah kita tanda di bahagian kiri dan tandakan nilai. Segitiga tersebut tetap dapat 90 darjah. Okey. Jika diberi tinggi, kita tak tanda bahagian tepi, tapi kita tanda di bahagian tengah, dan kita naikkan sikit ni, kita ambil tengah dia dan kita buat satu garis lurus, yang mana garis ini adalah selari dengan tapak. Jadi kita ada 2 segitiga yang kita boleh gunakan sebagai segitiga sudut tepat kita. Okey, segitiga 90 darjah. Okey, ini yang kedua, jika diberi tinggi. Manakala jika diberi sudut tapak. Okey, jika diberi sudut tapak, sama juga. Kita ambil sudut, contoh sudut 30 darjah. Okey, contoh dia, cikgu letak ni sebagai 30 darjah bahagian tapak. So, kita naik je lurus, dia tetap dapat 90 darjah sudut puncak. Menarik kan? Sebenarnya senang sahaja. Kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya 90 darjah ni, kalau kita guna kaedah yang sama seperti atas ni, perasan tak? 90 tolak sudut puncak, yang mana sudut puncak kita adalah 90, sama dengan 0 darjah. Sebab tu kita pakai garis tapak ini, iaitu garis tapak hypotenuse sebagai kita punya titik persilangan, jika dibandingkan dengan yang kita belajar sebelum ni. Okey, itu je informasi berkenaan dengan segitiga sudut puncak dan segitiga yang lain. Okey, kita jumpa untuk nota seterusnya nanti.